Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali ke channel Cerita Malaysia, tempat kita kongsi cerita menarik tentang negara kita. Hari ini, kita nak bincang tentang sesuatu yang jarang kita sentuh tapi sangat penting untuk keselamatan negara kita, teknologi ketenteraan Malaysia pada masa akan datang. Kita akan tengok bagaimana Malaysia sedang membina kekuatan sendiri untuk menjadi negara yang lebih mampan dan berdaya saing. Jom kita mulakan. Pertama sekali, kita perlu tahu kerajaan Malaysia telah meluluskan dasar industri pertahanan negara pada Disember lepas. Matlamat utama: kurangkan kebergantungan pada barang dari luar dan tingkatkan kandungan teknologi buatan Malaysia. Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan atau SRIDE akan jadi peneraju dalam penyelidikan dan pembangunan. Dengan sokongan daripada industri tempatan dan universiti, kita nak jadikan sektor pertahanan sebagai salah satu pemacu ekonomi negara. Jadi, apa saja teknologi yang sedang dibina? Pertama, Armada Laut Malaysia. Kita semua tahu tentang projek kapal Littoral Combat Ship yang sedang dijalankan. Kabar baiknya, kapal pertama dan kedua akan diserahkan pada Januari dan September tahun depan. Kesemua 5 kapal dijangka siap menjelang 2028. Tak hanya itu, kita juga akan dapat kapal Littoral Mission Ship Batch 2 dan 3, serta kapal sokongan berperanan pelbagai untuk menyokong operasi laut negara. Dalam bidang udara pula, pada Mei tahun ini, Leonardo dan West Star telah melancarkan program untuk penghantaran sehingga 28 helikopter baharu antara tahun depan dan 2027. Antaranya ada helikopter O149 generasi baharu untuk misi penyelamatan dan pengangkutan tentera. Next, pertahanan udara dan drone. Pada Julai lepas, Malaysia telah dapat kontrak untuk 2 radar Ground Master 400 Alpha tambahan, menjadikan jumlah keseluruhan 4 unit. Boleh kesan sasaran sehingga jarak 515 km, termasuk pesawat terbang, peluru berpandu, dan drone. Yang paling best, kita sedang membangunkan drone tempur buatan Malaysia secara bersama antara Kementerian Pertahanan, Angkatan Tentera, UTM, dan SRIDE. Selain itu, tentera udara kita juga akan dapat sistem drone medium altitude long endurance pada tahun depan untuk operasi pengawasan dan pengintaian. Tidak ketinggalan teknologi pintar dan siber. Malaysia sedang giat meneroka penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang pengawasan kawasan perairan, pertahanan siber, dan sistem kenderaan autonomi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia juga akan gunakan AI untuk meningkatkan kecekapan pantauan laut negara. Bidang keupayaan siber elektromagnetik juga jadi fokus utama untuk melindungi aset kritikal negara daripada ancaman digital yang semakin kompleks hari ini. Jadi, skim beberapa perkembangan menarik dalam teknologi ketenteraan Malaysia pada masa akan datang. Bukan sekadar membeli dari luar, tapi kita juga membangunkan kemahiran dan teknologi sendiri. Ini penting untuk menjamin keselamatan dan kemajuan negara kita. Kalau anda ada idea atau tahu lagi tentang teknologi ketenteraan tempatan, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Juga, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel Cerita Malaysia untuk lebih banyak cerita menarik tentang negara kita. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video seterusnya.